Jika ia sememangnya tidak ada, maka itu adalah fitnah. Pada satu kali Nabi SAW telah lalu berdekatan dua buah kubur. Baginda SAW bersabda, mereka berdua sedang mengalami azab kubur. Seorang daripada diazab kerana mengumpat dan seorang lagi diazab kerana tidak berjaga-jaga ketika kencing. Satu hadis Nabi SAW menyatakan riba ada lebih 70 cabang. Yang paling rendah dan paling ringan ialah sama dengan dosa berzina dengan ibu sendiri. Satu dirham riba adalah lebih dahsyat daripada berzina 35 kali. Sementara riba yang paling buruk dan keji ialah mencemari maruah seorang Islam. Banyak riwayat yang menyatakan sekeras-keras amaran terhadap perbuatan mengumpat dan mencemari maruah seseorang Islam. Hati saya berkeinginan untuk memilih daripada riwayat-riwayat itu hadis-hadis yang boleh dipercayai lalu dibentangkan di sini kerana majlis-majlis kita terlibat dengan perkara ini. Tetapi tajuk yang sedang dibincangkan adalah berlainan, maka memadailah setakat ini sahaja. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita daripada penyakit ini dengan keberkatan doa tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala juga memelihara saya yang berdosa ini, kerana saya banyak menghadapi penyakit-penyakit batiniah. Seorang penyair bermadah, takbur, sombong, jahil, lalai, dengki, dendam dan sangka buruk, dusta, mungkir janji, riak, benci, mengumpat dan bermusuh. Apakah lagi penyakit yang tidak ada padaku, ya Tuhan? Sembuhkanlah daku daripada segala penyakit ini dan tunaikanlah segala hajatku. Sesungguhnya aku punya hati yang sakit dan Engkaulah penyembuh bagi segala penyakit.